dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan kajian cara pengurusan sisa sampah di kafeteria Uniza berdasarkan pengalaman pekerja kafeteria Uniza. Baiklah, untuk soalan pertama saya akan bentangkan jawapan saya iaitu pengurusan sisa sampah di kafeteria Uniza belum sistematik kerana pekerja masih bergantung kepada pengalaman peribadi tanpa garis panduan yang tetap. Hal ini telah menyebabkan campuran sisa makanan dan plastik yang menyukarkan kita semula serta meningkatkan kos pembuangan. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti cara pengurusan berdasarkan pengalaman pekerja kafeteria Uniza untuk membentuk model yang lebih baik. Untuk poin kedua ialah pengurusan sisa sampah di kafeteria Uniza tidak mengikut standard, hanya berdasarkan pengalaman pekerja tersendiri. Jadi maksudnya daripada pengalaman mereka, mereka akan menyatakanlah jawapan daripada pengalaman mereka tersendiri. Jadi ini telah menyebabkan campuran sisa makanan dan plastik yang sukar diketahui semula ditambah kekurangan latihan formal yang mengakibatkan ketidakseragaman dan risiko kesihatan. Jadi, tajuk kajian saya amatlah sesuai untuk menggunakan reka bentuk kaedah kualitatif. Kenapa? Ianya pengalaman pekerja memerlukan temu bual mendalam untuk menganalisis tema daripada cerita mereka tersendiri tanpa memerlukan pengiraan nombor besar, dan kaedah ini juga akan mendapatkan maklumat yang kaya dan tepat dengan memberi beberapa soalan kepada pekerja kafeteria Uniza. Untuk objektif, yang pertama, memahami cara pihak kafeteria mengurus sisa sampah. Kedua, memahami masalah pihak kafeteria mengurus sisa sampah. Yang ketiga, mendalami kebaikan pengurusan sisa sampah di kafeteria. Untuk persoalan pula, yang pertama, bagaimanakah pihak kafeteria mengurus sisa sampah? Kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh pihak kafeteria dalam mengurus sisa sampah? Ketiga, bagaimanakah pengurusan sisa sampah memberi kebaikan kepada pihak kafeteria? Bagi aspek metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah temu bual. Persampalan kajian dilakukan secara bertujuan dengan melibatkan 5 orang pekerja kafeteria di Uniza yang terlibat secara langsung dalam pengurusan sisa sampah. Pemilihan responden ini dibuat kerana mereka mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap isu yang dikaji. Selain itu, konsep data saturation turut diaplikasikan dalam kajian ini. Data saturation dicapai apabila temu bual yang dijalankan tidak lagi menghasilkan maklumat atau tema baharu kerana jawapan yang diberikan oleh responden adalah hampir sama. Hal ini menunjukkan bahawa jumlah responden yang dipilih adalah mencukupi untuk mencapai dapatan kajian yang berfokus. Secara keseluruhannya, penggunaan persampalan kuantitatif dan konsep data saturation membolehkan kajian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam, terperinci dan bersifat terbuka terhadap isu pengurusan sisa sampah di Uniza. Dalam kajian ini, kaedah kualitatif digunakan bagi melihat pandangan pihak pengurusan kafeteria dalam mengurus sisa sampah di Uniza. Kaedah pengumpulan data dijalankan bagi memahami pengalaman, amalan serta cabaran yang mereka hadapi secara lebih mendalam. Antara kaedah yang digunakan ialah kaedah temu bual separa berstruktur bersama pengusaha dan juga pekerja kafeteria bagi mendapatkan pandangan mereka berkaitan pengurusan sisa sampah harian. Selain itu, pemerhatian turut dijalankan bagi melihat secara langsung amalan pengurusan sisa sampah di kawasan kafeteria. Analisis dokumen serta garis panduan atau peraturan berkaitan pengurusan sisa sampah juga turut digunakan untuk menyokong dapatan kajian kami. Secara keseluruhan, penggunaan kaedah ini membantu penyelidik memperoleh maklumat yang lebih menyeluruh dan tepat selaras dengan objektif kajian. Analisis dan
digunakan adalah data analisis tematik. Analisis data tematik ialah merupakan pendekatan analisis data kualitatif yang mana digunakan untuk menyelidik mengenal pasti analisis dan mentaksir tema ataupun pola makna yang terdapat dalam set data. Tujuan analisis tematik dilakukan adalah untuk mengenal pasti corak pemikiran, pengalaman dan juga persepsi responden tersebut, dan juga untuk menyusun data-data yang kompleks kepada tema yang lebih sistematik, dan juga ia membantu penyelidik untuk memahami secara lebih mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Proses analisis data tematik mempunyai 6 proses, iaitu pertama, penyediaan data, kedua, pengekodan coding, ketiga, pembentukan tema, keempat, review tema, yang kelima, file tema, dan juga yang last sekali adalah membuat tafsiran dan tesis. Untuk proses penyediaan data, biasanya penyelidik akan membaca transkrip awal ataupun data secara berulang kali, memahami secara lebih menyeluruh kandungan tersebut. Dalam proses pengekodan, data dibahagikan kod kecil berdasarkan idea ataupun makna yang penting. Yang ketiga, pembentukan tema. Penyelidik akan membentuk berdasarkan kod-kod yang dibuat tadi dan digabungkan untuk membentuk satu tema awal. Keempat, menyimak semula tema. Tema akan disembang semula bagi memastikan keselarasan dengan asal. Yang kelima, menamakan dan mentakrif tema. Setiap tema akan diberi jenis serta definisi khusus dan diuraikan secara lebih lanjut. Yang last sekali adalah proses tafsiran dan sintesis, yang mana tema akan dikembangkan bersama sebutan sebagai sokongan. Sebagai contoh untuk tajuk laporan kami, cara sisa bekerja kefeteria. Sebagai contohnya, untuk pengekodan dia adalah open coding. Berdasarkan petikan pengumpulan yang kami buat adalah responden mengatakan bahawa kami kumpul sisa makanan setiap password makan. So, open coding pengumpulan sisa ada. Manakala untuk exit coding yang ketiga adalah amalan pengurusan sisa. Untuk subtemannya adalah pengumpulan dan pengendalian sisa. Proses pengekodan ini amat penting dan dilakukan secara berperingkat untuk merangkumi pengekodan open coding, exit coding, dan kita mengenal tema-tema yang berkaitan dengan pengurusan sisa sampah di sana berdasarkan pengalaman kerja itu sendiri. Analisis tematik untuk meneliti, mengenal pasti dan juga mentafsir tema muncul daripada perspektif bagi kaitan untuk fenomena yang ingin dikaji. Secara keseluruhannya, untuk tematik menunjukkan pengurusan sisa sampah di Indonesia masih lagi dalam keadaan tidak stabil daripada aspek infrastruktur, kesedaran dan juga latihan itu sendiri. Namun begitu,
pekerja kafeteria menunjukkan kesediaan menambahbaikan sistematik dan juga konsisten. Baik, seterusnya, isu etika yang dihadapi oleh penyelidik, iaitu risiko pendedahan sensitif. Risiko pendedahan sensitif adalah maklumat peribadi atau trauma yang terdedah semasa temu bual mendalam dilakukan dengan responden. Perkara ini amat serius yang dititik beratkan untuk kajian kualitatif ini. Jadi selain itu juga penyelidik menghadapi isu etika seperti tidak mengambil serius tentang persetujuan pemakluman. Perkara ini amat penting untuk kita mendedahkan tujuan temu bual tersebut. Jadi responden ada hak mereka untuk tahu tentang temu bual yang dilakukan bersama penyelidik. Hal ini untuk memberikan kepercayaan yang penuh antara penyelidik dan responden. Bagi refleksiviti penyelidik pula, sepanjang kajian yang dijalankan, penyelidik telah mempelajari pelbagai perkara mengenai kaedah kualitatif. Yang pertama, tidak menyebarkan maklumat sensitif responden, iaitu maklumat sensitif responden tidak disebarkan oleh penyelidik. Yang kedua, belajar mengikut etika kualitatif dalam penyelidikan, iaitu penyelidik mengamalkan etika kualitatif ketika mendapatkan data.